Nistex dan diabetes. Nistex ialah sejenis produk yang diformulasi khas daripada habatus sauda dan monk fruit berserta dengan vitamin dan mineral untuk memberi kesan habatus sauda yang maksima. Habatus sauda atau Nigella sativa ialah sejenis herba yang telah diguna sejak beratus tahun oleh komuniti di serata pelosok dunia untuk pelbagai tujuan perubatan. Nistex ialah satu penemuan terbaru, satu formulasi dua gergasi herba yang berkuasa ajaib menjadi satu produk makanan yang boleh menyembuh hampir semua penyakit. Ia adalah satu-satunya produk seperti ini. Dengan adanya Nistex, kini sudah terdapat satu produk di pasaran yang kita boleh gunakan dengan selamat untuk pelbagai penyakit. Ia diproses dengan menggunakan teknologi terkini dan memberikan kesan yang amat baik kepada penggunanya. Ia mengandungi habatus sauda atau Nigella sativa, monk fruit, mineral dan vitamin untuk memberikan kesan habatus sauda yang terbaik. Produk yang kami sediakan ini mengandungi 100% kandungan habatus sauda kerana ia diproses dengan teknologi tinggi dan ditambah juga dengan beberapa vitamin dan mineral untuk memberikan kesan yang sempurna. Itulah bezanya produk ini dengan semua produk-produk lain dalam pasaran. Ia mengandungi habatus sauda atau Nigella sativa, monk fruit, mineral dan vitamin untuk memberikan kesan habatus sauda yang terbaik. Bahan paling aktif dan terpenting dalam habatus sauda ialah thymoquinone. Thymoquinone mempunyai ciri-ciri antioksida yang tinggi. Ia juga berupaya melindungi hati, bertindak sebagai anti radang, mengawal sistem imun, bersifat anti-kolesterol, penjana tenaga atau energy booster. Thymoquinone baik untuk keadaan-keadaan berikut, segala penyakit inflamasi, diabetes, gout, resdung, batuk, sembelit, darah tinggi, asma, lelah, penyakit ginjal, kanser, Parkinson, autisma, nyanyuk dan Alzheimer. Fungsi hati dalam badan manusia. Hati adalah di antara organ yang paling penting dalam badan manusia kerana ia mempunyai peranan dalam mengawal pelbagai proses yang berlaku dalam badan. Di antara fungsi-fungsi hati yang utama ialah seperti berikut: mengawal gula darah supaya ia tidak berlebihan atau berkurangan pada satu-satu masa, mengawal kolesterol dan juga lemak-lemak lain dalam badan, melemahkan racun dan detoks. Hati mempunyai enzim yang mampu menetralkan bahan-bahan toksik dan menjadikannya tidak toksik atau mengeluarkannya dari badan, membina asid amino, membantu menyerap vitamin, mengawal hormon dan darah, mengawal sistem imun. Salah satu peranan penting thymoquinone dalam badan ialah mengawal gula darah. Kawalan ini dilakukan oleh hati dengan menukar gula yang berlebihan kepada glikogen dan sebaliknya bergantung kepada jumlah gula dalam darah. Ia juga boleh menukar gula kepada lemak. Banyak kajian yang telah dijalankan menunjukkan penemuan positif bahawa thymoquinone berupaya mengawal paras gula darah dan membuat penghidap diabetes menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Sebahagian besar pengguna Nistex mendapati paras gula mereka terkawal dan nilai HbA1c mereka juga stabil. Apakah HbA1c? HbA1c ialah petunjuk jangka panjang kandungan gula darah kerana ia berupaya menunjukkan pengumpulan gula dalam darah dalam tempoh 2 hingga 3 bulan. Dengan ini ia lebih tepat untuk menunjukkan tahap kawalan gula yang berlaku dalam badan. Ia juga boleh memberitahu tentang kemungkinan ada risiko yang mungkin dihadapi oleh pesakit berkenaan jika nilai HbA1c ini sentiasa tinggi. HbA1c secara ringkas dan mudah ialah hemoglobin darah yang mengandungi gula pada permukaannya. Jika gula darah berada dalam keadaan yang tinggi secara berterusan dalam masa yang lama, maka reaktif oksigen spesies atau singkatannya ROS akan meningkat dalam badan. Sel beta pada pankreas boleh dirosakkan oleh stres oksidatif. Ini menyebabkan sel beta tidak boleh berfungsi dengan baik. ROS yang tinggi menyebabkan rintangan insulin meningkat, iaitu insulin tak dapat beri kesan yang baik.
Inilah dia akibat stres oksidatif. Akhirnya sel akan mati atau rosak akibat serangan radikal bebas yang banyak. Jika ada bahan antioksida yang banyak, maka radikal bebas ini akan dimusnahkan oleh antioksida seperti timokuinon. Kajian menunjukkan pengambilan habatus sauda bersama dengan ubat diabetes meningkatkan keberkesanan kawalan gula darah dalam hampir kesemua pesakit. Selain timokuinon, Nistex juga mengandungi monk fruit yang mempunyai salah satu antioksida yang terkuat. Ini sekaligus dapat melindungi tisu-tisu dalam badan. Monk fruit ialah sejenis buah yang khusus terdapat di negeri China dan berkhasiat tinggi. Ia adalah 250 kali lebih manis dari gula, tapi tanpa kalori. Rasa manis ini adalah disebabkan oleh kehadiran bahan yang disebut mobroside. Pengambilan bahan antioksida adalah satu daripada strategi dalam merawat diabetes. Timokuinon adalah salah satu komponen bahan antioksida utama dalam habatus sauda, dan ia punya potensi antioksida yang boleh memusnahkan radikal bebas. Kajian telah menunjukkan bahawa pengambilan habatus sauda berjaya mengurangkan nilai HbA1c dalam pesakit diabetes. Ini sekaligus mengawal paras gula dalam darah dengan lebih berkesan. Untuk memberi kesan yang terbaik kepada pengguna, habatus sauda memerlukan satu formulasi yang sesuai dan khusus. Mengambil habatus sauda secara biasa tidak memberikan khasiat yang 100% kepada pengguna. Inilah sebabnya formulasi yang betul diperlukan. Ia seharusnya mengandungi 100% kandungan Nigella sativa dalam formulasi. Produk habatus sauda yang paling banyak terdapat di pasaran ialah minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda tidak mengandungi kandungan yang lengkap 100%. Ia hanya mengandungi bahan yang larut dalam minyak sahaja. Bahan-bahan lain tidak masuk ke dalam minyak habatus sauda ini. Oleh itu ia tidak lengkap. Jika kita ambil minyak habatus sauda, kita hanya akan mendapat sedikit sahaja kesan habatus sauda. Sebahagian lagi produk habatus sauda dalam pasaran ialah dalam bentuk ekstra air. Ini juga tidak lengkap kerana ia hanya mengandungi bahan-bahan yang larut dalam air sahaja. Kita tidak akan mendapat kesan habatus sauda sepenuhnya daripada ekstrak seperti ini. Jadi, kesan dan khasiatnya juga kurang. Ada juga orang mengambil habatus sauda dengan mengunyah biji habatus sauda. Ini juga tidak sempurna kerana biji habatus sauda amat keras dan ia tidak mudah diserap sepenuhnya oleh usus. Oleh itu apa yang diperolehi dengan cara ini tidaklah memberikan kita 100% kandungan habatus sauda. Produk yang kami sediakan ini mengandungi 100% kandungan habatus sauda kerana ia diproses dengan teknologi tinggi dan ditambah juga dengan beberapa vitamin dan mineral untuk memberikan kesan yang sempurna. Itulah bezanya produk ini dengan semua produk-produk lain dalam pasaran. Dapatkan segera Nistex. Formulasi habatus sauda paling sempurna dan lengkap, habatus sauda. 1 biji dengan sejuta khasiat. Untuk maklumat mengenai produk, sila lawati profmus.my.